Bestnya government servant boleh work from home. Kalau government servant disuruh bekerja dari rumah, itu bukan nak buat mereka selesa, tapi menandakan ekonomi tengah bersedia untuk sesuatu. Ramai orang fikir bila bagi penjawat awam kerja dari rumah ni benda biasa je. Macam acah-acah nak bagi polisi fleksibel, nak bagi orang kurang stres bagai. Tapi kalau kita tengok dari sudut ekonomi, ceritanya lagi dahsyat guys. Sebab dunia sekarang ni berada dalam satu krisis tenaga, iaitu konflik antara US dan Iran yang semakin tegang. Dan di tengah-tengah konflik itu, terdapat satu tempat yang boleh menggegarkan ekonomi dunia, iaitu Selat Hormuz. Laluan sempit ni dia bawa hampir 1/5 minyak dunia setiap hari. Dan sekiranya laluan sempit ini terganggu, ia boleh menyebabkan harga minyak dunia naik dengan sangat cepat. Dan kalau harga minyak naik, kitalah yang akan terkena tempiasnya terlebih dahulu. Sebab apa? Sebab negara kita masih lagi menampung subsidi petrol yang besar. Dan setiap kali rakyat Malaysia isi minyak, ada duit kerajaan yang keluar. Dan anda bayangkan kalau 1.6 million government servant kurang memandu setiap hari, maka kuranglah kereta di jalan raya. Maka kuranglah petrol digunakan. Dan kuranglah subsidi yang perlu dibayar kerajaan. Nampak macam simple kan? Inilah cara paling halus untuk mengawal penggunaan minyak dalam negara. Nampak seperti kerajaan tengah bersedia sebelum krisis betul-betul sampai. Tapi ada kesan lain yang orang jarang fikir, iaitu apabila orang jarang keluar dari rumah yang merasakan kesan ini bukanlah jerung-jerung besar, syarikat-syarikat besar, tetapi ekonomi rakyat kecil, rakyat marhain. Contohnya seperti warung-warung kedai, kedai makan tengah hari, stesen minyak dan sebagainya yang ekonomi mereka bergantung kepada pergerakan manusia setiap hari. Dan apabila pergerakan manusia menjadi perlahan, ekonomi mereka juga menjadi perlahan. Dan dalam setiap krisis ekonomi yang berlaku, yang mula-mula terkena tempiasnya adalah ekonomi rakyat marhain, bukan jerung-jerung besar atau syarikat besar. Jadi persoalannya bukan lagi tentang kerja dari rumah, tetapi adakah kerajaan tengah prepare untuk menghadapi krisis global minyak ini sebelum rakyat sedar yang krisis ini tengah datang. So jom sama-sama take note dan bersedia di peringkat individu. Okey, follow saya rapat-rapat untuk simpan emas dengan tenang.